Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriyah binti Abdul Karim dari Fakulti Pendidikan, Pengajian Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah dengan Kepujian. Tipu seorang pengguang diriman terhadap hingga anggota polis tahan banyak ini. Kamen, ada pelanggan. Oh. Selamat pagi, makcik. Makcik nak buat permohonan ni. Susah ni. Sebentar, makcik. Ha. Ha? Boleh. Kenapa ni nak? Ada masalah ke? Macam ni lah, makcik. Kalau ikut hati saya yang mulia ni, saya memang nak tolong makcik. Tapi makcik kenalah bagi bayaran perkhidmatan. Perkhidmatan apa ni nak? Setahu makcik tak ada kena bayar apa-apa. Kena makcik. Kalau tak lambat ni. Oh, macam tu. Sekarang baru makcik faham. Kamen, bayaran apa ni? Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Setiap tahun, negara kita ni hilang berjuta-juta ringgit akibat rasuah. Bila pemimpin hilang integriti, jadi rakyat pun akan hilang kepercayaan terhadap pemimpin. Jadi rasuah ni bukan sekadar jenayah, tapi rasuah ni adalah pengkhianatan terhadap jenayah. Negara kerugian sebanyak 277 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun akibat jenayah rasuah. Jadi, rasuah ni dapat memusnahkan pembangunan dana untuk sekolah, dana untuk hospital dan infrastruktur ni lesap akibat ketamakan segelintir individu. Jadi, integriti ni bukan pilihan, ia kewajipan bagi setiap pemimpin. Kita semua berperanan sebagai watchdog, iaitu pemerhati dan pelapor salah laku. Jangan biar segelintir merosakkan masa depan negara. Laporkan rasuah, lindungi integriti Malaysia. Jangan mengambil kesempatan. Kita mesti jujur dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Next. Saya datang nak mohon kerja ni, cik. Susah ni. Rasuah membawa upah dah. Ingat,